Lagi mampu ya, aku mati lagi bagus. Pernah kita rasa sampai satu tahap dalam hidup tu kita rasa macam penat penat emosi, penat mental, penat tenaga, penat belaka sampai kita kata kat dunia ni, kita kata dekat Allah, ya Allah, aku kalau aku tak ada kat dunia ni kalau aku mati ni lagi bagus ya Allah. Tak larat nak hadap benda-benda macam ni. Aku mati orang pun tak ingat kat aku. Mampu happy nak jadi apa? Pernah. Sebenarnya, bila kita tanda rasa nak menyerah tu, tu tanda iman kita perlukan suntikan. Kita tengah lemah waktu tu. Rasa burn out ini sebenarnya bukan hampa aja pernah lalui. Kalau kita buka dalam Al-Quran, study balik dalam surah Maryam, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam juga pernah alami perasaan yang sama. Hampa tengok apa yang Maryam sendiri kata. Ayat skrip yang sama juga lebih kurang. Hampa buka dalam surah Maryam ayat yang ke-23. Ketika mana Maryam sendiri dia kata, duduk sorang-sorang, duduk cakap ni duduk sorang-sorang tengah bersalin sebab dia tahu masyarakat akan kutuk dia. Hang macam mana hang boleh dapat baby, hang tak kahwin lagi, hang buat dengan siapa? Orang kan cakap tau. Tak cakap orang ni stres, serabut. Jadi dalam keadaan yang lemah tu dia cakap satu rintihan yang sangat jujur. Kata, ya Allah, qalat ya laitani mitu qabla hadha. Ya Allah, kalaulah alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ni. Kemudian wa kuntu nasiyan mansiya. Jadi kalau aku orang yang lupa, orang pun tak ingat, orang tak ambil tahu, orang tak bicara pun pasal kita. Ya Allah, tengok ayat ni. Sangat menyentuh hati Ustaz. Allah tak marah pun Maryam. Allah tak kata, weh Maryam, hang ni tak sabarlah. Allah nak uji hang je ni. Allah tak kata macam tu. Allah kirimkan malaikat. Allah cakap jangan sedih, susah hati. Ni hang berehat dulu. Ni kurma hang makan bagi kuat, bagi segar sikit, minum air. Allah santuni fizikal. Allah meraihkan, suntikkan semula jiwa yang lemah. Kawan-kawan, daripada kisah Maryam ni kita boleh belajar lah. Manusia ni bukan robot. Bila kita rasa burn out, kita rasa stres, kita rasa serabut, kita rasa down, itu normal. Bukan hampa aja yang rasa. Semua manusia dia pernah rasa benda ni. Jadi jiwa kita ni hanya perlukan pujukan daripada penciptanya. Jangan kita hukum diri sendiri. Kalau kita rasa penat, pause kejap, berhenti. Tengok, iman kita, aku tahu kita akui iman aku tengah lemah. Kita berehat, kita makan bagi kenyang. Sebab orang kata perut senang, hati pun perut kenyang, hati pun senang. Jadi kita tahu yang kita ni tak kuat, kita bukan robot. Kita akui kelemahan depan Allah. Kita rehat sejenak, pergi wuduk, cari ketenangan, doa dekat Allah, hampa tikas sajadah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan bantu kita. Kadang kesusahan yang kita lalui dulu, yang kita sangka mungkin kita tak boleh nak keluar pun, tapi hari ni kita pun dah ingat dah sebahagian besar ujian yang kita lalui dulu. InsyaAllah khair. Dah tak keseorangan. Itu dalam kisah Maryam, Allah ajar kita untuk bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Santuni jasmani, santuni rohani. Macam tip time pula. Kalau hangpa suka lagi konten-konten yang macam ni, antara Al-Quran dan kehidupan, like, komen, share dan kongsikan kepada kawan-kawan, keluarga untuk sama-sama kita ambil pengajaran.